Okay, World Cup. Sembang World Cup. Final. Final. Macam mana? Okay, itu final tengok dah. Tengok lah. Bukan kita tengok sama-sama. Kan. Untuk wartawan lah. Tengok. Oh. Okey, kita buat balik. Boleh. Action. Okey, itu Kau tengok member lah. atau dengan member. Time tu lepas main futsal tu, kita dah lama tak main futsal. Dia main futsal tu rasa kepuasan dapat kau perlu dapat bersama kawan-kawan. Biasa, lepas dah habis Satu layan bola pula. pergi layan bola pula. Tapi sebelum layan bola tu ada ceritanya lagi tu. Cerita. Jenuh nak mencari kedai-kedai nak tengok bola sebab semua penuh. Semua dah full house. Yelah, masa tu dah pukul berapa? Satu. Satu orang dah booking. Oh, pukul 10 pagi, 10 malam pun dah booking yang tu. Lepas tu dapatkan shot yang cantik untuk Messi menembak gol. Pukul 10 dah pacak lah, Messi pakai baju jenis kan. Tapi, itulah. Kalau datang pukul 1 memang tak ada harapan lah. Tapi, Tapi rezeki lah itu dapat tengok bola. walaupun skrin yang tak apa nak besar sangat, tapi boleh lah. Dapat TV yang Boleh lah buat konten, boleh nampak daripada handphone lah boleh boleh lah. Daripada di skrin besar, tempat penuh, mamak penuh kan. bawa kipas. Lagi dapat order makan minum dah cun lah. Daripada duduk atas motor nak order minum makan pun tak boleh. Ni dapat selesa. Ada seorang member kita tu ada boleh pula sanggup duduk atas motor semata-mata nak tunggu jemputan bertuah. Tukar. Lalat. Kau kat mana? Ada kosong tak? Lala dia boleh PM kita pula, baru dia tahu betapa geliganya kepala otak kita Aku ni. dah ni kedai kosong ni lelaki tu. Tak sangka dia orang nak pergi mak kedai tu. Rupanya cari mak yang ada skrin besar kan. Yang ada YB yang turun kan. Tapi aku satu yang kau ingat ada kosong kan aku satu. Member tu kena halau pula. Kena halau dengan Rela. Oh so ini Rela nak lalu kan, ni Rela nak lalu. Kau boleh park motor kat situ, memang kena halau kat situ dia. Memang tak ada kosong lah. Malaikat dia bentangkan tikar di situ lah. Mungkin ada kosong banyak lah. Pukul 1 lebih. Orang dah cakap dari awal tadi. Pukul 10 orang dah terpacak dah. Dia nak tengok Yamal tu. Rembat daripada jauh. So dia nak booking awal. Pukul 10 dah booking dah. Kali kalau orang nak tengok World Cup final, kalau pergi bulan tak payahlah datang awal kan. Tapi itu yang Portugal lawan. Aku Pukul 1 pun tak ada tempat kosong. Nasib baik lah. Yang tengah-tengah ada kosong seorang. Pukul 1, kau bayangkan dah daripada awal dia orang datang. Portugal ramai memang orang tahu sebab apa Portugal, kalau game Portugal je ramai. Ronaldo. Dia datang betul tu. Kedai tu. Maknanya kena datang awal lagi sebelum pukul 1 lah. Kalau aku datang pukul 11 tu lah. Pukul depan sekali, mungkin ada kosong lah untuk aku. Kalau datang, aku sangka aku buat saja buat lambat. Aku satu ni tak ada orang ni. Sampai penuh. Aduh, silap aku. Datang awal sikit tak apa. Sebab dia start pukul 3 pagi. So apa macam dah yang aku datang awal. So alah ini tak ada kosong, mesti banyak kosong kan. Sampai dah. Portugal pun penuh. Pukul 1 pagi datang kedai mamak dengan harapan dapat seat. Dengan niat yang santai sekali penuh. Lepas tu kau nak betul-betul nak tengok kan final. Memang kau stress lah. Tapi jangan risaulah bagi peminat Portugal. Lepas ni mungkin tak penuh kot. Mungkin lagi 4 tahun lagi. Tapi tu rumah dia Portugal dengan Argentina. So tak ada dia main lagi lah. Takkan jadi pemain kan. Portugal, tuan rumah Portugal, Morocco, Morocco, Spanyol. Yelah, masalahnya Portugal yang Ronaldo nak pencen tu, tiba cakap tak nak main. Tapi dia jadi tuan rumah, harap dia main lah. Takkan tengok je. Bagi aku sebagai peminat dia, tengok dia jadi manager pun okey lah. Manage, at least nampaklah karisma dia. Lepas dia besar tu, kau dah dilabelkan sebagai greatest of all time, kuat. Lepas tu kau jadi coach.
memang kesinambungan kau sebagai seorang player tu ada dah. Maknanya ngam lah. Orang tak lupa kau. Maknanya kau, nama kau tak ada. Orang masih ingat kau ni sebagai ikon bola sepak. Tak ada setengah legend memang hilang nama dia. Memang hilang terus. Tapi anak dia pandai agak pancing. Anak dia mungkin 4 tahun lagi akan main dengan squad Portugal. So dia pancing dengan Ronaldo lah, ayah dia lah. Jom lah main sekali Portugal. Ui, suatu idea yang bagus. Ronaldo main sekali dengan anak dia. Aku rasa stadium penuh, main pecah lah. Gila, anak-anak main pandang. Mesti orang dah tengok. Nah, tapi masa tu Ronaldo tu dah umur 45, 46. 45, 46. Tengoklah kalau dia lagi. lara. Tengok kalau dia lara tak, kalau dia hidup lagi. Larat tu. Alah, sekarang 10 minit jadi lah. Janji dapat satu padang anak dia. Memang gempak lah. Lepas tu ambil gambar kan. So ini Ronaldo ni anak dia. Oh, kena tengok. Messi yang dapat lagi. Messi tak ada anak kan, dia main bola. Tapi Messi cakap dia World Cup tahun ni tak World Cup last untuk dia. Dia cakap lah, tapi dia tengok Ronaldo main, aku nak main lah. Kan? Tengok masa kelayakan lah, tengok dia main tak? Dia main, baru kita tahu dia main ke tak main. Kelayakan tu. Tapi dia orang tak, Kalau dia macam dia tak kelayakan lah, sebab dia orang dah tua umur lah. Tak dapat nak tengok dia orang main ke tak. Harap dia main lah, tapi aku rasa salah seorang mesti akan main. Sebab apa tak? Sebab Argentina kan tak dapat Piala Dunia. So Messi mesti kan nyanyi, dia mesti nak masuk lagi. Dia mesti masuk lagi. Aku rasa lah sama macam Ronaldo. Sebab dia main sama ada dia dapat Piala Dunia ataupun dia nak main sekali dengan anak dia. Itu kemungkinan, dua kemungkinan tu lah Ronaldo akan main. Sama macam Messi. Sebab dia ada sebab lah dia untuk main lah. Kalau main tak ada sebab mesti. Tapi kalau ikut angka secara logik memang dia dah pencen pun. Kalau ikut usia Neymar yang umur 34 pun pencen pun tapi tak ada hasil. Macam tak ada apa-apa lah. Kalau Messi pencen tak ada hal sebab dia pernah dapat. Semua dia nak dapat lagi satu tu lagi mantap lagi lah. Boleh Ronaldo mungkin 4 tahun dia akan berada dalam skor. Tapi kalau jadi beban pun boleh jadi hal juga. Sebab dia akan lawan dengan pemain-pemain yang jauh lagi muda, lagi kata fresh, lagi vision daripada segi teknik, larian, kecergasan. Itu nak melawan, nak fight squad utama tu. Tapi kalau setakat untuk game tak ada hal lah. Macam Neymar itu 5 minit sebelum habis game main Neymar dapat skor penalti. Happy member tu last World Cup. Dah tercedok kan. Tapi Neymar muda lagi, sempat kan beberapa Piala lagi kan. Tapi harap dia dapat lah satu pun. Dapat satu pun tak dapat. Itulah, tapi orang-orang level 5 tu kaki kaca. Kaca tu. Okay, balik fokus kepada final Sepanyol lawan Argentina. Kau sokong mana? Secara teknikal Argentina. Secara teknikal Argentina. Sebab apa? Messi ke? Bukan sebab Messi, sebab aku sokong Argentina. Fan hard lah. Sebelum zaman Messi meletup-letup lagi. Orang sekarang tu yang banyak kata hype dekat Messi. Sebelum tu dah power. Sebelum tu diorang dah power lah sebenarnya. Cuma diorang tak ada luck. Sebab tahun lepas pun diorang sokong ni Argentina. Argentina lawan apa nama? Perancis. Sebab itu menang pula. Memang syok tahun lepas memang diorang sokong Perancis. Tak sokong lah tu. Tak sokong Perancis lah, sokong Argentina. Tapi Argentina menang. Memang dramatik lah dia punya game 4 tahun lepas. Tapi tahun ni dia pergi final lagi. So lawan pula dengan Sepanyol. Kita tukar team lah. Tukar Sepanyol pula. Kau macam mana? 4 tahun lepas ada Di Maria. Di Maria power weh. Kak Maria. Bang Maria tu 4 tahun lepas dia score gol tu. Messi assist Maria tengah buat satu touch gol. Masa lawan final lawan Perancis. Super dia. Tapi tahun ni tak ada. Dia macam cacat sikit lah. Kena ada orang yang macam karakter macam dia. Daripada lengkap kiri kanan, sedia nak saut bola daripada kawan cross bola. Tahun ni sokong ni. Sokong orang ni.
Argentina, tapi aku suka Sepanyol. Okay. Rasa tahu sebab Aku apa faham. sebab apa aku cakap macam ni lah. Sebagai isu-isu semasa yang melanda World Cup yang penuh dengan kontroversi. Kan? Dia pergi final tu macam dibantu oleh tangan gaib. Seolah-olah dibantu dengan tangan gaib, call daripada casing phone Presiden FIFA. Bila gol je, VAR. Dia time Argentina, tak ada VAR dah. Terus letak bola dekat tengah. Macam tak adil lah macam. Sepatutnya bola tu gol, dia tak gol. Yang kontroversi, ingat tak kalau macam ada satu insiden tu, Donald Trump ada player tu kena kad kuning kat merah. Jalan kat merah. Tapi call USA punya USA team. Sekali si Trump tu call, tak silap call Presiden FIFA, so dia cancelkan atau menangguhkan hukuman tu. Dia boleh tangguh pula hukuman tu, tak pernah berlaku dalam mana-mana game. Jarang lah kita tak dengar. Biasa kalau dah kena kat kuning lah. Kat merah. Ini kau boleh call satu hal, kau tangguh hoki tu, hukuman tu. Tapi jadah je. Tapi dia walaupun dia main kan, game tu kalah juga. USA kalah juga dengan Belgium. Kalah lah. Ambil kau. Yang puas hati tu Lukaku tu biar celebrate gol tu. Buat gaya-gaya tarian Trump tu. Tu padan ke? Seronok aku tengok. Okay, masuk pada Yamal. Yamal tak ada gol tapi dia banyak try lah aku tu. Kalau kau tengok gol Spanyol, salah satu-satunya gol Spanyol daripada gerakan Yamal ni. Yamal passing. Yamal Passing yang kedua. Yamal pass cross kepada Nico Williams. Lepas Kita dapat dengan yang William ni yang kena kan. yang rambut-rambut kenting.